Ada tips tak untuk masak kambing perap Kola ni? Okey, tadi saya ada bagi tips. Ada dua cara untuk masak kambing perap ni. Okey, which is menggunakan api ataupun menggunakan air fryer. Okey, bagi sesiapa yang suka garing-garing atau suka make it kering lah. Okey, korang boleh menggunakan api. Masak di atas api selama dalam masa 5 hingga ke 7 minit. Okey, korang boleh flip-flipkan. Dan kita bagi sos tambahan. So, sama ada korang boleh grill sahaja daging tu sendirian, alone. Ataupun korang boleh drizzle dengan sos tambahan yang diberi. Ataupun korang nak panaskan sos tambahan tu secara berasingan pun tak jadi masalah. Okey, bagi sesiapa yang suka make it juicy. Ada macam air daging tu kan, make it macam lembab-lembab sikit kan. Korang boleh menggunakan air fryer. Setkan dalam lebih kurang 160 hingga 180 Celsius. Tak jadi masalah, depends pada korang nak macam mana the product jadilah. Okey, nak macam mana. Dan setkan dalam masa 5 ke 7 minit juga. Tapi kalau lebih, kalau korang lagi suka masak betul-betul, boleh lebihkan.